sebahagian orang, dia fikir, saya nak sebut sikit lah sebelum nak urai dia. Dia fikir, untuk pahala diri dia, seolah-olah dia ni, Tuhan lain, orang lain tu Tuhan lain. Contoh, datang Jumaat, dia datang masjid sama, dia parking kereta kat tengah tu. Kereta lain tak boleh masuk. Parking tengah-tengah. Dia tak fikir hamba Allah yang lain pun nak mari solat juga. Dia kira kereta dia lepas sudah. Orang lain tak peduli. Ini agama. Kalau Islam ni agama yang direka oleh seorang insan yang bernama Muhammad, tentu dia tidak menggarap semua hal ini. Tapi oleh kerana ini adalah religion yang berasal daripada wahyu, revelation, yang bukan insan yang mencetuskannya, daripada pencipta alam, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, hakimun alim, maka kita lihat dia agama yang menggarap. Satu orang mari semayang, dia fikir dia, kalau dia menyakit gawang, tak dapat pahala. Kerana Allah tahu mesti ada orang macam tu. Macam orang nak cium Hajarul Aswad, dia sanggup tumbuk muka orang kerana dia nak solat, dia nak cium. Apalah faedahnya awak pergi tumbuk muka orang yang dosa, yang awak nak pergi cium Hajarul Aswad? Dia jadikan terpisah seolah-olah dia dapat pahala. Yang lain tu kau nak jadi apa kau jadi, Allah bagi pahala kat aku. Soalah yang lain tu bukan hamba-hamba Allah yang sama. Ini yang salah. Mari masjid, hari Jumaat, dia parking kereta, semua orang lain tak boleh masuk. Dia tak kira, dia kira kereta dia. Ada kita pun kadang-kadang ruang nak masuk tu, yang sempit tu. Ada hamba Allah dan dia letak, tak ada. Dia kata dia hotel lama. Saya duduk tengok, kadang-kadang saya ambil gambar kereta ni. Nak pergi tengok kereta ni, dia duduk di Lauh Mahfuz mana.